Awal tahun 2017 menyaksikan Kawasaki melancarkan 4 model baru untuk pasaran Malaysia. Pengganti Z800 menerima pelbagai perubahan termasuklah nama untuk menunjukkan penambahan kapasiti enjin yang lebih besar iaitu Z900. Dua lagi model iaitu Z650 dan Ninja 650 pula adalah pengganti model ER6N dan ER6F. Akhir sekali, Versys X250 membuka pasaran baru untuk Kawasaki di dalam segmen motosikal kembara. Kami dapat peluang untuk mencuba keempat-empat model baru ini secara ringkas, bermula dengan Z650 dan Ninja 650. Penukaran nama kedua-dua model itu adalah untuk pelarasan barisan produk Kawasaki dan selaras dengan penukaran nama, tiada bahagian model baru ini dikongsi dengan model yang diganti. Kerangka baru menampakkan banyak perubahan terutama sekali di mana Kawasaki telah mengalih monoshock ke tengah seperti motosikal biasa dan bukan di sisi kanan yang telah lama ikonik pada model sebelum ini, termasuklah model Versys. Dengan ketinggian tempat duduk 790mm, lebih dari 10mm rendah dari model yang digantinya, Z650 dan Ninja 650 kini rasa lebih kompak dan agak kecil dari model sebelum ini. Tak salah kalau anda tersilap pandang dan memikirkan ia model Z250 dan Ninja 250 pula. Sebagai model pertengahan Kawasaki, ia masih dikuasai dengan enjin 2 piston sebaris 649cc. Tetapi versi baru dan mengeluarkan 67.3 kuasa kuda dan 65.7 Nm torque. Lebih kurang sama dengan enjin lama, tetapi pengeluaran kuasanya telah dilebarkan hampir keseluruhan RPM. Menjadikan ia rasa senang untuk dikawal, tetapi pada masa yang sama agak kurang seronok untuk penunggang yang telah lama menunggang. Kotak gear 6 kelajuan dilengkapi dengan slipper clutch, memberikan penukaran gear yang lebih ringan dan senang, sesuai untuk penunggang yang baru menceburi dunia motosikal besar atau yang mahukan sesuatu yang senang untuk ditunggang. Untuk tahap keseronokan yang lebih tinggi, Z900 lebih sesuai. Sebenarnya kapasiti enjin 4 silinder ini adalah 948cc. Lagi sikit mahu mencecah 1000cc, tetapi Kawasaki berkata ia tidak akan menggantikan Z1000 kerana motosikal itu masih kekal sebagai model Z yang utama. Penambahan dari 806cc pada Z800 ke 948cc pada Z900 memberikan tambahan cuma 13 kuasa kuda pada 124 HP. Tetapi kuasa torque pula menurun ke 98.6 Nm. Tumpuan diberikan bukan kepada kuasa mutlak. Untuk itu, Z1000 lebih sesuai. Tetapi kepada penghantaran kuasa yang lebih mendata, memberikan daya tunggangan yang lebih mesra dalam pelbagai keadaan. Apa yang paling ketara ialah bagaimana Z900 rasa lebih ringan dan lincah dari Z800. Pertukaran arah membelok dari kiri ke kanan dan kembali ke kiri, contohnya, amatlah senang walaupun untuk penunggang baru. Apa yang lagi menarik ialah harga model ini iaitu RM49,158 untuk model biasa dan RM50,959 untuk model edisi khas, termasuk GST tanpa insurans dan pendaftaran. Dengan gandingan prestasi tunggangan dan enjin, tambah pula dengan harga RM50,000, agak susah untuk tidak tertarik sebagai pilihan motor baru. Akhirnya, Versys X250. Seperti disebut pada awal video ini, ia adalah percubaan Kawasaki membawa ciri pengembaraan kepada segmen yang lebih mampu milik. Berkongsi enjin dan transmisi dari model Ninja 250, tetapi dengan taklaan agak lembut untuk membantu tunggangan jalan tidak berturap dan tidak rata. Selain itu, Versys X250 juga datang dengan kerangka yang lebih kukuh untuk kegunaan lasak, termasuklah kerangka belakang yang mampu menampung beban membawa kotak seperti motosikal kembara yang besar. Roda 19 inci di hadapan dan 17 inci di belakang digabung dengan suspensi panjang memberikan kelebihan semasa ditunggang di jalan tidak rata atau tidak berturap. Tetapi pada masa yang sama, ia tidaklah rasa kekok di atas jalan berturap seperti sesetengah motosikal untuk kegunaan jalan lasak. Dengan ketinggian tempat duduk 815mm, badannya agak ringan dan pelbagai ciri yang ada sama pada motosikal kembara yang berkapasiti lebih besar, walaupun hanya datang dengan 34 kuasa kuda, Versys X250 memberikan pilihan kepada mereka yang mahukan sesuatu yang senang ditunggang dan tidak memerlukan kuasa yang banyak. Kawasaki Z650 dan Ninja 650 masing-masing dijual pada harga RM35,605
dan RM37,189. Bagi Ninja 650 versi Special Edition pula dijual pada harga RM38,189 dan versi X pula dijual pada harga RM23,789. Semua termasuk GST tanpa insurans dan cukai jalan. Harap anda dapat serba sedikit informasi tentang model-model baru Kawasaki ini, dan kalau ada yang mahukan kami melihatnya dengan lebih dekat, sila tinggalkan komen anda di bawah dan kami akan usahakannya. Sehingga video akan datang, selamat mendengar.